yang membezakan kita dengan orang lain. Progres adalah satu benda yang sangat menyakitkan. Tak semua orang nak lalu, dan kalau boleh semua orang nak elak sebab orang dah selesa. Tetapi kalau nak capai matlamat hang tu, hang kena lalu progres tu. Assalamualaikum, apa khabar semua? Seperti yang dijangkakan, kita telah mendapat 12 view sahaja untuk video cabaran 100,000 subscriber dalam masa 5 tahun. Tak apa, benda ni jangan risau. Ini adalah salah satu progres yang Yasin kena lalui. Sebab Yasin dah tanya cikgu AI, weh, apa ni aku upload video awak jadi 12 je view. Long form video. Tapi kalau upload kat short tak ada masalah, ratus-ratus ribu boleh dapat. Tapi kat long form 12. Lepas tu klien kata, Yasin ada 3 jawapan yang Yasin dah expect dah. Tapi klien bagi 6 kot, 6 jawapan. Yasin dah expect 3. Salah satunya adalah YouTube dah tak kenal algoritma hang. Itu for sure lah. Hang dah, walaupun hang orang lama YouTube, tapi hang dah lama tak upload video long form. So hang expect YouTube takkan nak push video hang. 1-2 jam pertama mungkin dia boleh tolong push, tapi tak ada orang klik, tak ada orang kenal. Siapa dia mamat ni, dia cuba tolak, tak kena. 2 jam dah tak push dia video ni. So ingat, hang kena kerap, kena konsisten lah. Kedua, thumbnail tak menarik. So mungkin lah thumbnail ni kurang menarik. Tapi bagi sini dah menarik dah, pakai Gemini lah. Tapi entahlah, biarlah. Ketiga, waktu upload salah. Tu pun boleh jadi ke. Saya upload pukul 8 malam. Tapi lepas ni Yasin nak konsisten tak? Sebab Yasin perasan bila kita konsisten upload waktu yang sama, orang akan kenal kita lah. Macam Yasin perasan kalau tengok video-video Yasin dekat Reels, dekat Short, dekat TikTok, Yasin akan upload pukul 8 pagi kalau boleh. Kalau boleh 8 pagi, 8 ke 9 pagi setiap hari. Kalau setiap hari lah upload waktu-waktu tu. Sebab waktu tu untuk channel Yasin itu perform. Dia setiap orang tak sama. So itu Yasin punya channel lah. So lepas tu keempat, mungkin tak share dekat public, tak viral dekat thread apa semua tu. Lepas tu kelima, tak ada hook. Betul, hook memang tak ada. Video tu memang tak ada hook. Yasin rasa Yasin terus start dengan Assalamualaikum. So mungkin lepas ni tak ada dah Assalamualaikum awal dah. Mungkin Assalamualaikum dah. Alam ada bangun lah. Itulah cabaran. Tak apa. Ini biasalah cabaran-cabaran untuk capai 100,000. Memang anak akan kacau, kita dah buat video masalah. Tapi tak apa. Kita kena lalui dan kita kena cepat dan clear lah. So, apa next step dia? Next step dia, Yasin akan teruskan juga buat video. Dan kita akan kaji lagi macam mana nak video konten. Okay, basically video ni journey Yasin 1,000 untuk capai 1,000 subscriber ni. Kalau hampa follow, hampa boleh tengok apa benda Yasin buat, So ni adalah step kedua lah. Kita dah tahu video long form 12 view saja. Tapi yang seronoknya kawan Yasin komen, Ashraf. So shout out kepada Ashraf. Yasin letak kat nanti dulu komen. Dia kata konsistensi adalah kelemahan kami. Betul. Itu game dia. Itu yang membezakan kita dengan orang lain. Walaupun contohnya Yasin buat konten YouTube, walaupun YouTuber tu dah ramai subscriber, tapi kalau dia tak kerap upload, kalau lawan kita yang tak ada siapa-siapa kerap upload, memang akan beza sebab kita konsisten. So kat sini Yasin nak cakap ni untuk diri Yasin, bukan untuk semua, ni untuk diri Yasin. Yasin cakap untuk hang Yasin, please konsisten. Itu je game dia. Game itu konsisten. Dan Yasin perasan satu nasihat ni lalu, dan Yasin nak sharekan lah kat hampa semua. Progres adalah satu benda yang sangat menyakitkan lah. Tak semua orang nak lalu, dan kalau boleh semua orang nak elak sebab orang dah selesa. Tetapi kalau nak capai matlamat hang tu, hang kena lalu progres tu. So bermanfaat, ya.